Orang ambil kesempatan. Sebab itu kita tak jadikan hujah. Dakwaan-dakwaan yang pelik macam yaqadhah dan seumpamanya, bahawasanya hal ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Mungkin berlaku tu patah sangkaan dia di atas kehendak dia yang sangat nak melihat Nabi. Lalu dia rasa Nabi SAW, ataupun di atas satu bayangan perasaan dia kehadiran Nabi SAW. Kita dalam sepanjang sejarah, perkara-perkara yang khariqul adah, perkara yang luar biasa ni tidak menjadi hujah kepada orang lain melainkan yang berlaku di tangan Nabi ataupun di tangan para rasul, iaitu mukjizat. Selain daripada para anbiya, yang lain tu terdedah pada macam-macam. Boleh jadi karamah, boleh jadi juga istidraj, boleh jadi sihir. Cuma apabila dia berlaku di tangan orang yang zahirnya salah, dia panggil, zahirnya orang saleh, orang baik, maka kita anggap ia karamah. Tapi ia tidak menjadi apa-apa hujah bahawasanya kerana kawan tu ada karamah, maka menunjukkan apa yang dia buat selepas itu betul ataupun dakwaan dia betul. Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Kerana karamah tu kemungkinan kita sangka karamah, kemungkinan bukan karamah. Kemungkinan Allah memang tolong dia masalah tu. Dia telah minta doa kepada Allah, Allah tolong dia dalam masalah tu. Tidak mustahil. Tapi itu tidak menjadi hujah kepada hal yang lain. Masalah kepada perkara-perkara khawariqul adah ni, benda-benda yang pelik daripada adat ini, iaitu yang mecah adat ini, orang selalu ambil kesempatan sepanjang sejarah untuk membuat dakwaan-dakwaan yang pelik-pelik. Dengan dia buat dakwaan yang pelik-pelik itu, dia akan rasa bahawasanya orang akan percaya dan orang akan ikut dia. Sebab itu pada zaman Hisham bin Abdul Malik, apabila ada orang yang mendakwa pelik, orang tikam dia tak mati. Dia kata bismillah, tikam. Bismillah, baru tikam dia. Bila bismillah, tikam mati dah. Kerana benda-benda yang pelik ini, orang ambil kesempatan. Kadang-kadang sihir, kadang-kadang dia guna macam-macam. Sebab itu kita tak jadikan hujah. Dakwaan-dakwaan yang pelik macam yaqadhah dan seumpamanya. Walaupun ada ulama-ulama yang sebut dalam hal ini. Tapi kita di negeri Perlis, kita mentarjihkan qaul yang disebut oleh An-Nawawi, Ibn Hajar dan seumpamanya, bahawasanya hal ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Mungkin berlaku tu patah sangkaan dia di atas kehendak dia yang sangat nak melihat Nabi. Lalu dia rasa Nabi SAW, ataupun di atas satu bayangan perasaan dia kehadiran Nabi SAW. Pun begitu, ia tidak menjadi apa-apa hujah. Ia tidak menjadi apa-apa hujah. Dan akan jadi masalah apabila orang pakat duk kata, aku buat Nabi, esok malam esok aku kemarin di rumah hang, kemarin dulu mai rumah aku. Susah kita. Aku pun orang masjid juga. Ya. Sebab itu ini benda-benda yang seperti ini, saddu zara'i', ia ditutup supaya mengelakkan orang daripada mengaku perkara-perkara yang seperti ini. Sebab Al-Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, hatta Imam Nawawi salih dah. Berapa banyak karamah yang berlaku di tangan An-Nawawi rahimahullah. Pun begitu, dia menolak dakwaan-dakwaan yang seperti ini. Wallahu ta'ala. Okay, Alhamdulillah. Baik Datuk, mungkin soalan terakhir berkaitan mutakhir ini, berkaitan dengan skema ni tu. Mungkin kita di kalangan kita mungkin ada yang terkena ataupun ada yang dihubungi dan seumpamanya. Dan skema ni seolah sekarang ni dia menjadi suatu kumpulan yang terancang, profesional untuk mendapatkan wang. Dan banyak kadang-kadang umat Islam yang tertipu, yang terkena, kadang berjutaan ringgit sampai. Ini mungkin ada nasihat Datuk tentang berkaitan perkara ini. Okay, terima kasih. Saya tadi ada pihak polis PDRM mari pejabat cakap pasal skema ni, cerita taklimat bahagian jenayah komersial ni. Jadi saya pun memang nak cakap jugalah benda ni. Saya suruh Ustaz Khidib peringat. Nak sebut sikit lah tuan-tuan. Di negeri Perlis ni pun berlaku, di luar pun Perlis berlaku. Ada orang baru dapat pencen, dia boleh telefon terpengaruh
Percaya kononnya dia kena bayar LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, 300,000 lebih. Kawan baru pencen. Buat pinjam pula dia bayar. Dia kontrol fikiran orang tu. Lebih menarik lagi dia buat cerita, ada orang doktor pakar, duit banyak, kena dengan scammer 9 juta. Anak family pun dia tak habaq. Dia duk bagi sikit. Ada yang kena 20-30 ribu, orang kampung. Dia habaq kata ni kena bayar ni. Sekarang ni duk guna nama Lembaga Hasil Negeri ni, cik tak bayar sekian-sekian, kalau tak bayar ni kami, kalau nak segera akan pindah duit metang ni dulu, lagi saya uruskan, kalau tak ni saya bawa masuk balik. Lepas tu dia boleh buat sambung kita pula. Ni tak apa, kita bagi pihak mahkamah cakap dulu. Dia takkan ada semua benda-benda macam tu, merepet semua ni. Kena peringatkan orang. Tak ada pentadbiran rasmi ni, dia takkan kutip duit orang melalui telefon ni, tak ada. Kalau dia nak saman kita suruh bayar pun, dia mesti proper punya. Dia kena bawa dokumen apa, dia hantar mai kat kita. Dia pergi proses yang rasmi. Dan orang mukmin tak patut ditipu macam ni. Berjuta tipu. Kita perlih yang tak besar mana dia pun sampai hampir lebih berapa juta, setengah juta lah. Dekat-dekat ni baru bulan 6. Orang tu sikit, orang tu sikit, orang tu sikit. Dalam khutbah kita duk pesan pun ada orang kena. Kesian tu kadang-kadang yang dah tua-tua, pencen-pencen dah, simpan duit nak pergi mana. Sebab tu scammers ni Allah laknat mereka. Kerana mereka menipu dengan tipuan yang dahsyat harta benda orang. Habis kesian sebagai orang. Kena ada satu undang-undang yang mereka ni dihukum lebih dahsyat lagi. Mereka menimbulkan pencuri, perompak tu dipotong tangan dan kaki berselang dalam agama. Kerana dia menimbulkan ketakutan. Takut. Bila dia rompak takut. Scammer ni pun nak kena kaji. Kita nak kena kaji yang fatwa. Dia menimbulkan ketakutan. Sampai dia boleh bagi tahu, saya tahu sekarang ni hang duduk mana-mana. Hang jangan bagi tahu bank kata nak ambil duit ni sekian-sekian. Kerana yang ni kita nak urusan, nak selesaikan ni. Sekali kalau ni kerajaan tahu, kerajaan ni. Dia timbulkan ketakutan kawan tu. Sampai tutup pintu bilik, telefon, tak mau bagi tahu suami tahu. Anak-anak tahu. Dia kontrol orang. Sebab itu tuan-tuan, saya sebutlah, memang haram lah mereka ni scammer ni, tapi nak peringat kita, jangan kena dari masjid ni. Orang main masjid ni. Tak ada lah. Semua ni, kadang-kadang orang kita ni mudah percaya. Mai kutip duit nak buat masjid di Mekah. Cuba bayangkan. Ada Saudi punya duk kaya, duk bagi duit kat kita, kita pergi kutip duit nak pergi hantar sana. Ada orang pergi bagi. Tu bukan Masjidil Haram, masjid haram semua. Tadi dia cerita apa? Ada rumah anak yatim lah apa. Sekarang ni kan kutip melalui media sosial ni. Orang kita ni semua sangka baik. Bagus, sangat baik. Pergi cek dalam akaun rumah anak yatim tu buruk ya. Akaun bos dia, mudir dia tu 12 juta. Saya bukanlah prasangka, tapi hati-hati. Kadang-kadang sebahagian orang ni, sebab tu kita diperlih, siapa ceramah collect duit, kita ambil tindakan. Bagi tahu kita. Saya tuan-tuan, lepas ni nak kutip duit sikit untuk tahfiz sekolah saya. Dapat 20,000, tahfiz tu dapat kot 2,000, 18,000 dia punya.
Bukan saya kata semua, siapa yang tak terlibat jangan rasa. Ini saya kata hak terlibat. Tahfiz sengit lah. Mudir ustaz dia Belfire kereta. Main ceramah punya sakan semua tu. Merc, BMW. Kita hak kerja gaji tetap banyak ni pun pakai Proton lah. Orang kampung bagi. Ni kerana kita untuk anak-anak kita yang nak belajar jihad fisabilillah. Kita pergi duduk teratur budak-budak tu. Sengit sikit bilik air, bubuh kot tukar zen baru 2-3 kepin. Dan ini berlaku. Sekali adalah tahfiz mana marah buat mengamuk pula. Hang tak buat tak payah duk mengamuk lah. Kot hang buat lah kot. Kena kata terus. Cuba tengok siapa dia. Kita majlis agama Islam ni ada berapa banyak tokoh dalam tu. Macam-macam orang pun 2 kupang 3 kupang duit pun ada audit ni. Ni kutip untuk tahfiz ni tak tahu siapa audit ni apa. Siapa audit dia apa? Pakai main bubuh dalam poket buat balik dengan ayam tu ya. Tak apalah, saya bukan kata tak amanah, tapi saya nak tanya lah. Orang ramai ni pakat bagi dengan cara orang kita duk bagi duit ni. Bukan setakat Firaun 15 km boleh buat. Tak boleh buat lah bangunan tinggi 15 km tu. Tapi maksudnya boleh buat sakan lah duit sebanyak tu. Ini pun dah hati-hati kita. Bukan kata tak mau bagi. Kena tanya. Duit ni pi mana? Dulu selalu orang kutip duit. Kutip duit nak buat masjid belah petani. Kerap lah. Kita tanya masjid tak mana? Tak tahu. Lah kali kita tanya dia, kutip duit ni siapa? Tahu tak masjid tu? Dia pun tak tahu. Dia kata dia pun ambil upah untuk kutip bagi pihak orang lain juga. Eksploitasi agama, bubuh lebay, bubuh nama agama, bismillah, orang bagi. Lepas ceramah, kutip. Dan sebab tu kita kalau boleh bebaskan diri daripada kepentingan yang seperti ini. Saya bukan kata boleh kata boleh, tapi saya cuba mengelak lah. Daripada dulu lah, kalau tuan-tuan pernah tengok, saya bukanlah bagus, tapi buku saya pun saya tak ingat kot. Saya habaq tuan-tuan tolong beli buku saya lah masjid. Tak ada. Saya banyak kot tulis buku. Saya habaq buku saya ada tulis sekian-sekian, saya habaq. Suruh beli ni, kita ada conflict of interest. Tuan-tuan yang main ni, saya bawa barang sikit, tuan-tuan beli, insyaAllah duit ni kita ada conflict of interest. Sehingga dakwah itu bersih. Hanya semata-mata dakwah untuk dakwah. Mudah-mudahan ketika itu kita dapat kejayaan dengan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam.